Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar semua, teacher harap semuanya berada di dalam sihat sejahtera. Untuk pengetahuan semua pelajar, mulai tahun 2021 ini, data nilam perlu direkod sendiri ke dalam laman web sistem IQ Nilam dengan menggunakan ID Delima yang telah dibekalkan oleh pihak sekolah. Jadi, sekarang teacher nak tunjukkan bagaimana nak masuk ke laman web IQ Nilam. Untuk langkah pertama, pelajar perlu buka dulu web browser Google Chrome. Langkah kedua, typekan link address iaitu https://iqnilam.moi.gov.my dan enter. Teacher ada bekalkan link tersebut di ruang description di bawah. Alright, ini adalah laman web IQ Nilam. Seterusnya, untuk login, pelajar perlu klik pada sign in with Delima. Lepas tu akan keluar choose an account to continue to IQ Nilam. Langkah seterusnya, pelajar perlu klik use another account. Jadi di sini, pelajar perlu isi email Delima masing-masing yang telah diberi oleh pihak sekolah. Dan klik next. Di sini akan keluar nama pelajar. Seterusnya masukkan password Delima. Dan klik next. Sekarang, pelajar-pelajar dah berjaya masuk ke laman IQ Nilam. Ini adalah paparan utama IQ Nilam untuk pelajar-pelajar merekodkan bahan bacaan. Di atas ni ada tunjuk rekod bacaan Nilam dan garis masa. Rekod bacaan Nilam adalah yang ada terpapar di sini. Garis masa pula ialah bilangan data bacaan Nilam yang telah direkodkan. Seterusnya, isi di bahagian A. Maklumat bahan bacaan iaitu nama judul atau tajuk bahan bacaan. Contohnya, sekiranya pelajar telah membaca buku bertajuk Hujan Pagi. Jadi pelajar kena type tajuk di sini. Selepas itu pilihan bahasa, klik bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Seterusnya tahun terbitan. Maksudnya bila buku ini diterbitkan. Okey, contohnya tahun 1987. Seterusnya siapa pengarang? Okey, type A. Samad Said. Dan penerbit buku. Okey, pelajar perlu isi siapakah penerbit buku tersebut. Okay, contohnya di sini Dewan Bahasa dan Pustaka. Selesai di bahagian maklumat bahan bacaan, pelajar isi bahagian B, jenis bacaan dan bilangan muka surat. Di sini nyatakan jenis bacaan. Pastikan pelajar-pelajar tahu jenis bacaan yang dibaca. Okay, yang pertama buku fiksyen. Okay, maksudnya buku fiksyen ni adalah buku cerita. Contohnya seperti novel. Okay, jadi letak bilangan muka surat di sini. Okay. Hujan Pagi adalah buku fiksyen. Jadi kita letaklah bilangan muka surat di sini. 400. Jika bukan buku fiksyen, seperti buku-buku ilmiah yang bukan buku cerita, klik di nombor 2. Dan isi bilangan muka surat. Seterusnya, jika bukan buku, klik dan pilih. Sama ada jurnal, majalah, brosur, carta atau lain-lain lah. Okey, seterusnya bahan digital. Okey, bahan digital ni adalah bahan yang dibaca daripada internet. Jadi pelajar-pelajar boleh isi URL
Bahan tersebut boleh copy dan paste sahaja, letak di sini. Langkah seterusnya, bahagian rumusan atau sinopsis. Maksudnya buku itu cerita tentang apa? Buku Hujan Pagi mengisahkan seorang wartawan generasi sebelum perang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan suasana akhbar masa kini. Jadi pelajar perlu isi di bahagian ini. Dan seterusnya ke bahagian D pula, aktiviti pengayaan, bermaksud aktiviti yang dibuat semasa atau selepas pembacaan. Rumusan adalah wajib. Yang lain pelajar boleh buatlah seperti amali, bercerita, berlakon. Klik di sini. Salah satu ataupun lebih daripada aktiviti yang telah dibuat. Sekiranya pelajar pilih lain-lain, pelajar perlu isi di ruangan aktiviti lain-lain. Contohnya, membuat buku scrap. Dan akhir sekali, klik untuk simpan. Simpan maksudnya pelajar-pelajar telah berjaya merekodkan bahan bacaan Nilam ke dalam IQ Nilam. Pada dashboard nanti akan menunjukkan data yang pelajar-pelajar telah rekodkan. Tahniah teacher ucapkan kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya merekodkan bacaan ke IQ Nilam. Dan teacher harap semuanya faham dan jelas bagaimana untuk mengakses laman web IQ Nilam. Akhir sekali, teacher akhiri dengan serangkap pantun. Sultan Muhammad dikenali ramai, megah kejayaan sering direntang. Amalan membaca ayuh disemai, lekaslah sahut 5 bintang. Sekian daripada Pusat Sumber An-Nur SMKA Sultan Muhammad.